Darus? Mimpi apa pula ni? Assalamualaikum, Pak Darus. Mak? Hai. Makan ubat dulu. Tak nak. Kenapa tak nak pula? Tak fahamlah Mak ni. Sakit-sakit pun duduk luar. Kan panas ni. Baru kat dalam. Nak healing. Kalau nak healing, ikut Luke balik KL. Tak nak. Tak suka lah KL tu. Dengan bangunan yang tinggi-tinggi semua. Tak nak. Okey, kalau tak nak bangunan tinggi, tak apa nanti. Luke beli bangunan yang rendah. Tapi kalau Mak tak nak ikut Luke juga, Mak kahwin je lah dengan Pak Darus. Tak nak. Ya. Mak ikut Luke. Aduh, Yai. Tak ada, Luke tak payahlah susah hati pasal Mada. Mada pandailah jaga diri. Sekarang ni, Luke tu. Balik KL, pergi settlekan kerja-kerja kat KL tu. Kerja tu dah bagi Nelly. Dia tolong handle. Oh, Mada suka sangat tau dengan dia tu. Dia tu macam completed set tau. Dia tu cantik, dia bijak, dia pandai, dia baik. Jangan nak mula. Apa hal? Mana ada mula? Habis tu? Ya. Habis tu, bila masanya, Mada boleh dapat menantu. Boring Mak, jodoh tu Allah yang tentukan. Dari Lauh Mahfuz lagi. Nanti dah sampai seru, Luke kahwin lah. Ya, memanglah jodoh tu. Dah tertulis. Tapi kalau tak cari, tak juga. Tak dapat juga, tak jumpa juga. Kena carilah. Dia macam ni lah. Kalau kat dunia ni, jodoh Luke tak sampai-sampai, maksudnya Luke dipertanggungjawabkan untuk jaga Mak sampai bila-bila. Macamlah Mada tak tahu. Tu, deep in your heart tu, sebenarnya masih lagi teringat Kak Adi ni kan? Kan? Jangan main-main. Dia tu adalah isteri orang. Dah, makin sakit makin merapu pula. Makan ubat ni. Tak nak, dah baik. Tiba baik pula. Amar mesti selalu makan kat rumah kan? Sebab dia ada cakap kat aku tau, dia suka kau masak. Betul. Amar tu memang suka betul dengan masakan aku. Jarang-jarang lah dia nak makan dekat luar. Kalau dia balik tengah malam pun, aku berlari ke dapur masak untuk dia tau. Ya. Alhamdulillah. Syukur, happy aku untuk sahabat aku. Dapat bini macam kau. Semua serba-serbi boleh. Pandai masak, rajin, kan? Baik, cantik. Kau kenal tak Lin? Cantik, boleh mengaji, pandai masak, kemas rumah. Ayah masak. Kicap dia sedap tau. Yang ni. Kenal sangat. Lama dah kenal, lama try tak dapat-dapat. Agak-agak bila aku boleh rasa masakan kau? Apa aku nak masak untuk kau? Apa kau reka pun? Habis tu salah aku ke? Aku dah cakap aku nak halalkan kau. Kau yang cakap belum masanya lagi. Habis tu bila masanya? Bila? Bagi tahu kat aku bila. Bila masa aku cakap macam tu? Bila aku cakap bila Ada. masanya? Ini aku malas cakap dengan perempuan ni. Farah, kejap. Let me talk. Okay, you cakap dengan I, apa I patut buat supaya you tak marah dengan I lagi? Cakap je, apa dia? Kahwin dengan I. Farah, you tahu I ada isteri kan? Yeah, I know. So what? Cocok lagi kan? Kejap ni. Aku nak cakap dengan kau. Sekarang ni I nak dengar daripada mulut you. You nak I ke tak? Soalan apa ni? Of course I want you, Farah. Okay, so that's all I want to hear from you. Janganlah jual mahal sangat. Kata nak anak kita nak awal aku dah setuju green light, okay? Aku dah cakap tu baik. Aku setuju kita green light, okay? On. Tengok apa? Farhan? Tak ada apa pun. Tak ada, dah pergi dapur dia orang. Budak-budak tu dah pergi dah. Tadi aku nampak budak dua orang, aku teringatlah anak kau. Itu je. Ni macam mana? Ni. Aku dah setuju kita go. Ya. Tuan, Cik Daniel sampai. Daniel. Meh, dapat makan sekali, Meh. Bismillah Tuan, silakan. Ada apa ni? Cakap aja ada apa. Tuan, ada masalah sikit lah Tuan. Apa dia? Jom nak kahwin.
Dah tak ada lelaki lain ke dalam dunia ni selain pada lelaki orang. Yang Farah nak. Tak ada, Pak. Tak ada. Lagipun, Farah dah cinta mati dekat Amar. Nak buat macam mana? Dah bincang dengan isteri dia? Dah bincang? Bincang nak buat apa, Pak? Kita tak perlu pula persetujuan isteri dia. Sekarang ni macam-macam cara boleh buat kot. La ilaha illallah. Kalau betul Amar tu nak jadikan Farah ni isteri dia, ikut jalan betul. Ini ikut kau hajar dia langsung tak hormat orang, nak ambil anak dara orang. Ini ke lelaki? Yang sayang Farah? Tak gentle. Dah lah, Pak. Sekarang ni, Farah dah tak nak dengar apa-apa. Yang Farah tahu, Farah dah decide yang Farah akan sehidup semati dengan Amar. Farah dengar sini. No. Farah tak nak dengar apa-apa. Astaghfirullahalazim. Abang tak tidur lagi? Abang tak boleh tidur, sayang. Kenapa? Bila abang tengok muka sayang, abang tahu sayang penat. Saya uruskan rumah, anak-anak, uruskan abang. Kesian abang tengok sayang. Tak apa. Asalkan keluarga kita bahagia. Abang bahagia hidup dengan saya. Bahagia sangat. Abang, tidurlah. Sayang yang tidur. Saya jaga abang. Abang jaga saya. Okay. Good night. Good night. Good night, sayang. Kita mimpi tahu, Abang. Ya. Tahu. Abang mimpi sayang. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada kerusi kat sini? Apa ni? Sudah. Dah. Apa ni? Gaduh-gaduh ni kenapa? Wana tumpah kain. Abang, ya. Wana lah. Abang. Sudah, Mama cakap sudah. Kamu dua ni kan, kalau nak makan, nak main. Mama penat lah. Mama nak masak lagi tau. Sudah. Mama cakap sudah lah. Tak apa, Mama. Biar Wana ya. Tak payah. Mama marah ke? Tak, Mama tak marah. Mukri Wana pergi kemas toys kamu. Clean up all the toys. Letak dalam kotak sekarang. Go. Sorry, Mama. Okay. Sabar ini. Sabar. Lebih kecil lagi. Kau setakat satu je pun dah ribut, aku ni dua. Tengok aku handle macam mana. Relax je tau. Yelah. Habis tu? Tahu pun. Dua. Okay, ingat aku dua. Aku kau balik. Anis keluar dengan Hela. Anis mesej abang tak reply. Abang izinkan ya. Lampaulah duduk ni. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Ni abang mesej. Ni? Abang mesej. Tak apalah, Kak. Tak payah layan. Kita buat macam tak nampak je. Boleh ke? Sekarang ni, kita pergi me time, kita pergi healing-healing dulu, cuci rambut. Okey? Janganlah. Boleh. Akak tak payah risau. Nama pun me time. Masa kita.
Sekarang ni akak pernah rasa tak? Willy 8 tiang. Apa tu? Tak pernah kan? Peluk kuat-kuat. Ayla. Cepat. Ayla. Ya Allah. Ya Allah. Khabar dia sihat? Uncle, sihat. Duduk. Uncle, ada apa nak jumpa saya ni? Macam ada hal mustahak je. Wafdi tahu hubungan Farah dengan Mah. Uncle, kalau nak tanya pasal benda ni, Uncle boleh telefon je saya. Saya pun tak tahu, Uncle. Kenapa bila bercakap tak nak pandang muka Uncle? Macam mengelak. Kenapa Uncle tak telefon? Uncle nak jumpa depan-depan. Sebab Uncle nak tengok mata tu jujur ataupun tak. Sekali lagi Uncle tanya. Tahu ataupun tak hubungan Farah dengan Amar? Macam ni, Uncle. Saya dah puas nasihatkan Farah tu. Tapi saya tak tahu apa yang Farah pandang sangat dekat Amar tu. Tahu tak ada orang nak kahwin? Kahwin? Takkan nak kahwin, Uncle? Pasal itulah Uncle nak jumpa Wafdi supaya Wafdi tahu. Laki orang, Uncle. Uncle, nanti orang akan cop anak Uncle tu penyondol, Uncle. Nanti busuk nama Uncle. Pasal itulah Uncle tak setuju. Faham tak? Tapi tahulah panggil Farah tu macam mana. Suka memberontak. Uncle tak nak kehilangan dia. Uncle nak buat apa? Uncle nak saya buat apa? Saya boleh tolong. Pisahkan dia orang. Uncle dah transfer dah duit. Please. Kalau boleh hari-hari nak macam ni dengan you. Ya, I know. I pun sama juga kalau boleh nak order time dengan you macam ni. Hari-hari setiap saat. Okay, so kalau macam tu mestilah you dah fikirkan apa yang I cakap tu? Dah. I dah fikirkan dah. Tapi sebelum tu, I kena yakinkan Dini untuk terima you dulu. You rasa Dini boleh terima I ke? Okay, you know what? Kita kahwin je dulu. Kita kahwin dekat overseas. I'll settle everything. Tapi apa? You banyak sangat alasan kan? Okay, tak apa. I kahwin je dengan lelaki lain. siapa? Wafdi? Ya. Try me kalau berani. We need to talk. Ada apa? Cakap je lah. Just you and me yang tak berkenaan sila keluar. It's okay. Dia boleh dekat sini. Cakap je lah. Aku tak nak dia ada dekat sini. Amar, please. It's okay. I'll see you lunch. Okay. Lunch. I'll see you. Ada apa? Farah, aku tak nak kau teruskan rancangan kau untuk kahwin dengan Amar. Kau siapa nak tentukan hidup aku? Farah, kau belangkak sekarang, Kau ingat tak dulu, masa kau tak ada siapa-siapa, siapa yang ada dengan kau masa tu aku kan? Okey, sekarang kau lupa ke siapa yang bagi kau kerja? Sekarang ni aku nak kahwin dengan kau. What? No. No? Are you crazy? Oh my god. Selama ni kau ingat aku ada perasaan dekat kau ke? Dah lah. Kau pergi sama buat kerja kau Jangan nak merepek. Oh my god. Wafdi. Assalamualaikum. Salam. Agak ingat tak tadi yang masa cuci rambut. Tak rambut Haila tu sebab tak ada rambut tu kepala Haila. Pun macam Wahai isteri-isteriku. Tahu tak apa hukumnya apabila isteri-isteriku keluar rumah tanpa izin atau kebenaran suami? Tahu? Tapi kan Kak Ni saya tinggalkan note kat pintu. Lepas tu Haila kan dah WhatsApp abang. Abang tu yang tak buka. Bibi diam
Sebabkan baby lah Kak Anis jadi macam ni tau. Ha? Bawa dia keluar. Tak buat apa kat luar tu benda yang bukan-bukan. Lepas tu tak minta izin abang. Korang dua ni jadi apa? Ha? Isteri-isteri derhaka macam tu. Apa ni? Apa yang derhakanya? Tak. Entah abang ni. Apa yang derhakanya? Kita bukan buat apa-apa pun. Abang ni cakap pakai hembus je. Poyo je sembang. Abang tahu ke tidak sebenarnya hukum hakam ni? Ha? Baby. Abang diam. Baby jangan melampau. Baby diam kan abang cakap kan? Diam. Haila takkan diam. Haila dengan Kak Anis bukannya buat apa-apa pun. Kita tak ada buat benda tak elok pun. Bukannya keluar pergi jumpa jantan ke apa benda pun. Abang nak suruh kita orang duduk kat rumah ni nak buat apa? Ha? Bukannya ada anak. Lepas tu abang kerja nak salahkan kita orang cakap, awak berdua ni tak boleh bagi anak. Awak berdua ni tak boleh bagi anak. Entah-entah, abang tu yang mandul. Ya Allah Akbar. Abang, dah lah abang. Sorry. Hanis pun salah. Hanis yang bawa dia keluar. Hanis minta maaf. Kak, akak tak nak beka Aila. Oh, sekarang dah pandai pukul ha? Pukul lah! Nak pukul! Pukul lagi! Pukul! Dah. Akak Lala tu biar akak rekod je kak. Biar satu Malaysia ni tahu bang Anis sebenarnya. Dia ingat Malaysia ni tak ada undang-undang agaknya. Lelaki! Kalau dah pukul perempuan tu nama dia apa? Lelaki Dayus! Dah abang, dah. Jangan nak pukul-pukul lagi. Sudah. Dah lah, jangan nak panjang-panjangkan lagi. Assalamualaikum. Hello dia. Dia dah sampai... apa yang bisik-bisik? Oh, line tak clear Faham? Tak faham, tanya lagi. You buat apa tu? Tak ada lah, I tengah rindu you. Rindu sangat. Sama. Rindukan you juga. I ni kalau boleh terbang, ada terbang dah sampai depan mata you tahu. Sekarang juga I terbang. Okey, kalau macam tu datanglah. Datang sekarang. I tunggu you. Hey, I cakap I buat betul tau. You jangan cabar I. You mesti cakap je kan. Tapi bukan you datang pun. Jomlah kita kahwin cepat. I tak tahanlah macam ni. Sakit tau. Sakit rindu kat you. You betul-betul nak kahwin dengan I? You tak menyesal? Of course I tak akan menyesal. Lagipun I tahu status you and I'm okay. You, I, Ardini, kita boleh hidup together. Gembira. Okay. Kalau macam tu kita kahwin. Are you sure? You betul-betul nak kahwin dengan I ke? Tak, of course I nak. Of course I nak kahwin dengan you. Kejap. Okay, bye. Okay, bye. Dia merubah kisah kita. Meski hati ini masih mengharapkan. Sayang, bangun sayang. Ini kenapa tidur kat sini? Ada bilik kan naik atas. Bangun sayang, tak mau tidur sini. Penat. Teruk sangat rupa tu. Kenapa ni? Bangunlah, bangun. Tidur atas, jom. Kenapa? Tak larat? Okey, tak apa. Jom sayang, ni atas. Jauh menung. Aku nak pergi kerja dah ni. Aku tak kerja hari ni. Aku yang nak tumpang rehat kat rumah kau boleh?
Aku tak kisah kau nak rehat kat sini. Masalahnya, bini-bini kau tu macam mana? Taklah. Serabut aku nak fikirkan. Serabut macam mana sekalipun kau tetap kena fikir tau. Itulah dia. Dulu beria sangat nak kahwin dua. Sekarang ni, kau kena hadap lah. Dah, aku nak gerak ni. Kalau kau lapar, makanan ada dalam fridge tu. Apa-apa call aku. Thank you. Ini sampai 2. Seorang pun terjadi aku. Weh, kau okey tak ni? Okey. Okey je. Tak, selalu kau banyak cakap. Bising je ni tiba-tiba diam. Kau boring aku ke? Apa cakap macam tu pula? Tak pernah. Aku tak pernah boring dengan kau. Sekali pun tak pernah. Aku seronok dengan kau lagi ada lah. Aku cuma nak cakap dengan kau. Ya, aku takkan menduakan kau. Tahu? Ingat tau. Kau ni apa hal tiba-tiba menduakan pula ni? Kita tak declare apa-apa tau. Kejap. Kau ada girlfriend? Ya Allah, tak ada. Girlfriend lain, perempuan lain semua tak ada. Sumpah tak ada. Aku nak kau percaya dekat aku. Yang aku sentiasa jujur dan setia dengan kau. Cuma nama Lin je yang ada dalam hati aku. Dah. Kau meripik. Aku tanya je sebab kau diam. Aku ingat kau tak sihat ke apa. Ni okey ni? Ya. Ya. Okey dah. For you. Thank you. I dah prepare everything. Next week kita ke sana. And next week I'm officially your wife. Okey. Tapi sebelum tu, I kena jumpa Papa you. For what? Kita guna je lah wali hakim. And I'm okay with that. Farah, kita nak kahwin. Kita nak buat benda baik. I kena dapatkan restu, izin Papa you dulu. Baru berkat. Okay. Okay, my future husband. Okay, my future wife. Tapi kalau Papa I tak restu, kita proceed je. Tuan, Cik Amar dah sampai. Saya turun dulu. Farah tahu awak datang. Buat masa ni saya akan rahsiakan pasal ni. Tapi satu hari nanti saya akan berterus terang dengan isteri saya. Saya tak setuju. Saya faham tempat Tuan. Tapi Farah pun dah setuju nak jadi isteri kedua saya, Tuan. Cakap memang senang, Amar. Awak sepatutnya kena fikir dulu sebelum bercakap dengan saya. Saya akan bahagiakan Farah. Itu janji saya pada Tuan. Semua orang boleh janji. Awak tahu tak kedudukan awak? Sepatutnya awak kena tahu kedudukan awak. Awak orang berkeluarga. Ada anak-anak. Saya tanya awak soalan, ya. Jawab. Kenapa awak pilih Ardini untuk jadikan isteri awak? Tak boleh jawab. Saya jawab. Sebab cinta. Betul. Apa janji awak pada dia? Setia. Sehidup semati.
Ada awak renung mata anak-anak awak. Sekarang kenapa jadi macam ni? Perasaan ni sepatutnya tak perlu wujud pun dalam hidup awak. Betul, Tuan. Memang betul apa yang Tuan cakap semua tu. Tapi, Tuan, rasa ni, perasaan ni, datang dengan sendiri. Dan ini namanya ketentuan Allah, takdir Allah. Saya tak boleh melawan. Saya tak mampu, Tuan. Saya minta maaf, saya menghormati Tuan. Saya datang dengan cara baik, dengan niat baik. Saya tetap nak halalkan Farah. Awak tetap dengan keputusan awak. Saya takkan lepaskan Farah. Dan saya takkan pernah lepaskan Adini. Saya tetap dengan keputusan saya, Tuan. Keluar daripada rumah saya. Keluar. Haila okey? Tak okey kak. Tu yang Haila ingat Haila nak buat report tu. Tak kesiankan abang ke? Habis tu kak, ni. Yang berbirat ni. Siapa yang nak kesian? Entahlah. Kau tak tahu nak bikin macam mana. Semalam dia tak balik tau. Alah, biarlah kak dia kak. Dia nak balik ke, dia tak nak balik ke, dia punya pasal lah. Haila sayang abang kan? Memanglah sayang. Tapi masalahnya sekarang ni, perasaan kita ni, siapa yang nak fikir? Faham. Tapi kita pun ada salah juga tau. Ya, memang betul kita salah sebab kita keluar je. Tapi sebelum kita keluar, kita dah mesej dia kan? Dia yang tak tengok phone. Salah dia lah. Haila betul ke ni? Dia nekat nak buat report. Yakin? 100%. Okey, jom. Akan teman. Kalau marah sekalipun, perlu ke naik tangan? Orang tak sengaja kot. Tak sengaja. Along tahu tak Kak Long bagi tahu Dini yang Haila buat report polis? Takkan sampai-sampai macam tu. Sampailah sebab dah angkat tangan. Entahlah, dulu bukan main lagi. Dulu, siapa tak nak dengar nasihat Dini? Ikut trend sangat. Yang pertama, dihargai. Yang kedua, dicintai. Lepas tu, haprak. Hello. Along tak pernah ikut trend. Mamat tu yang ikut trend Along, okey? Lagipun Along tak cakap macam tu, Tolonglah jangan ungkit, boleh tak? Geramnya. Dia ni kesianlah dengan Kak Long dengan Haila tu. Apa benda lah dia ni? Tolonglah. Tolonglah. Along datang sini, bukan nak dengar ni bebel tau. Tolong. Ni kalau Dini dah buka, dah angkat, dah buka, dah bagi. Fikir abang je ni. Fikir Along je ni, tahu tak? Ada telur goreng tak? Tak ada. Ni. Aku buat kat kamu jus pegagar. Bagus tau kamu minum. Nanti kamu taklah pingsan-pingsan, pita-pita. Kalau kelar-kelar mata kau nampak aku pula. Usutlah. Rasa macam nak pitam pula lagi. Dah, terima kasih. Susah je. Mana ada susah? Tak ada masalah lah. Kita kan couple. Rasa macam... Terus kampung. Aduh. Mestilah aku tolong. Ni. Nanti minum. Kenapa kamu tak pergi ikut Lokman duduk kat bandar? Alah, nak memanjangkan cerita pula kat sini. Banyak pula soalan dah. Tak pegaga tu balik je lah. Suka hatilah nak duduk kampung ke, nak duduk bandar ke. Memang aku tak suka nak duduk dekat bandar. Aku tahu.
Kau tak boleh lupa aku kan? Ya, tolonglah. Kenapa dia lahir kat dunia ni? Dengar sini Aku tak suka duduk kat bandar tu sebab aku tak suka dengan jalan jam. Faham? Ha? Ibu. Aku bukannya apa. Dah tiba masanya. Ada orang jaga kamu. Lokman tu. Kalau dia dah kahwin, bukannya dia boleh selalu balik ke sini tengok kamu. Aku juga. Aduh. Tak payah nak terai lah. Tak payah nak terai Aku tahulah aku ni hot. Aku tahulah kamu hot. Aku cool. Dah lama aku tunggu. Jap. Apa jap? Cari apa? Cari masalah? Mary will, I love you. You take it. Oh, love it. Ada je mak ni. Okeylah. Nanti Luke call balik Assalamualaikum. So macam mana your mom? Okey. Alhamdulillah okey. Cuma tu nak degil. Tak nak ikut I balik KL. Tak apalah, I think should be fine kot. As long as you selalu message dia, call dia. Tak ada ada bosan, betul tak? Or, kalau you tak kisah, I boleh je pergi sana, lepas tu bawa dia jalan-jalan. Ish, tak payahlah susah-susah. Apa susah-susahnya? Lagipun, I kenalah anggap mak you macam mak I juga, betul tak? Maksud I, mak angkat. Yelah, I kan dah tak ada mak. Jom. Okay. Coming. Sorry. Okay. See you there. Kenapa tak masuk? Diri je dekat luar. Tak berani masuk ke? Takut? Takut? Hello. Yang beli rumah ni abang tau. Yang bagi duit nafkah abang. Beli makanan semua kat rumah pun abang. Semua duit abang. Apa benda nak takut? Yelah tu tak takut. Tanta tengah seram sejuk sebab dah pergi lempang anak orang kan? Hello. Pembetulan Bukan lempang. Terlempang. Abang terlepas. Bukan sengaja pun. Abang nasib baiklah Hailah tu tak report polis tau. Assalamualaikum. Hailah, akak bawa cucu ni. Assalamualaikum. Mana motor Hailah? Dah tak ada. Tak ada? Kena curi ke? Tak. Habis tu? Ella lari dari rumah. Dia bawa motor dia sekali. Tak tahulah ke mana dia pergi. Ya Allah. Hailah. Dia pergi mana? Kenapa awak macam tak risau ni? Awak tahu tak? Ya Allah, perempuan tau. Kalau hati dah remuk, kalau hati tengah sakit, dia boleh buat apa saja. Awak faham tak? Ya Allah. Mana dia pergi? Abang, macam mana ni? Abang tak ada call dia ke? Abang tak risau ke? Carilah. Ya Allah, abang kesian tau tak orang perempuan selalu macam ni. Bila merajuk tak ada orang nak pujuk. Tapi kalau lelaki tu merajuk, mesti nak kita pujuk. Tahu-tahu diri tercegat je kat sini. Ya Allah, tolonglah abang. 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 Pasport abang dia ni dah asing kan tau. Jangan lupa ambil Ya sayang, thank you sayang. Ni berapa lama pergi ni? Tengoklah dalam 30 hari, 40 hari ke. Oh, tanya betul-betul. Main pula. Orang gurau je lah. 3 hari, 4 hari je sayang. Tak lama mana pun, kejap je. Pejam celik. Abang home. Betul. Tahulah kejap, tapi... Dia ni rasa macam tak sedap hati. Hati ni rasa berat je. Tak sedap hati kenapa sayang? Sayang, tak salah kita nak rasa tak sedap hati ke apa. Tapi jangan sampai kita fikir bukan-bukan, overthink. Itu semua penyakit sayang. Sayang, apa yang penting sekarang ni, abang cuma minta sayang doakan abang. Abang nak pergi jauh-jauh tak? Abang perlukan doa sayang. Semoga segala urusan abang dipermudahkan, lancar. Bukannya overthink. Tak sedap hati. Ya.
Abang tak pernah Dini tak doakan untuk abang. Sekarang ni Dini ingat abang janji. Jangan lupakan Dini dengan anak-anak. Sayang, tak pernah sesaat pun abang lupakan anak-anak abang pada sayang. Okey? Pegang lagi tangan abang. Lembut. Gol! Yes! Saya cakap dah mesti gol. Jadi demo 2 ni lah nak menikahnya. Ya, betul. Baiklah. Okey, dokumen semua betul. IC pun betul lah. Duit pun cukup. Pengantin puan sudi atau sedia nak menikah ni? Bersedia? Ialah hati kau ataupun ada pasal mana-mana pihak kau? Saya dengan rela hati. Dengan rela hati? Alhamdulillah. Mudah kerja kita lah. Bolehlah rancangkan ada? Boleh kita mulakan? Boleh, insyaAllah. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba berjatuh ni. Ya Allah, Tuhanku. Abang. Kenapa abang tak balas mesej ni? Ahmad Ilhami bin Imran. Ya, saya. Amor nikahkan akan dikau dengan Farah binti Mukhtar yang telah berwakil-walikan akan aku dengan mas kahwin RM300 tunai. Aku terima nikahnya Farah binti Mukhtar dengan mas... Tunggu! Apa pula? Siapa ni? Aku wali kepada pengantin perempuan. Aku tak izinkan.